kan mak? Kena tengok dulu siapa dia punya developer dia ni. Hello, hi, it's Aici dan hari ni kita nak ke KL East Mall shopping baju raya. Shopping mall ni asyik lah lalu FYP aku. Jadi kita kenalah datang sini check kan. Mall dia kecil je. Aku rasa macam seluar satu wing Mid Valley. Nanti ya. Tapi pilihan baju raya dekat level LG2 ni sangatlah gempak, sangatlah banyak, sangatlah meriah. Jom kita tengok pilihan baju yang ada. Songkok pun ada dijual. Pilihan baju untuk lelaki tak banyak tapi cantik-cantik semua. Macam ni, petak-petak ada, belang-belang ada. Terima kasih. Aku sangat tertarik dengan turun batik ni. Aku rasa macam nak beli lah next time lah sebelum raya. Dearest girls, kat sini pun ada banyak jual aksesori. Tudung yang ini pilihan aku. Fashion kaftan dan jubah nampak macam trending je tahun ni, banyak kat sini jual. Kedai ni aku paling suka design baju dia, batik. Yang ni pink tu comel. Yang ni lagi comel, warna biru coklat ni. Kebaya berbutan pun buat comeback juga tahun ni. Biru cantik, pink pun cantik, batik lagi. Oh. Anak-anak buruh sekolah tak ada baju raya lagi, jangan risau. Di sini ada satu booth yang menjual baju kebaya dan juga baju raya. Anggaran-anggaran baju Jaco Belik dan berkenal di sini harganya antara RM260 sehingga RM350. Anyway, tahun ni aku pun tak nak beli baju raya. Macam mana pun dengan korang. Boleh masuk dulu.